terlibat dengan produk ini, sebenarnya saya pengidap stroke. Saya mula-mula kena stroke bulan 12 tahun lepas, penghujung bulan 12. Dan sehingga hari ini saya rasa dah 11 bulan saya dah pergi mana-mana. Kalau orang kata dekat Indonesia Ida Dayak Power, saya pergi. Dekat Semenanjung orang kata Pak Mat kata semua saya pergi. Mana-mana. Dekat KK dia orang kata Kupit, saya pergi. Saya pergi sebelum saya jumpa produk ini. Saya rasa saya dah berhabis. Sebelum tu saya seorang kontraktor. And then saya berhenti bila kena stroke. And then saya dah berhabis hampir RM200,000 untuk pergi mana-mana. And then masa ni saya 6 bulan terakhir ni saya duduk di KL, di hotel KL untuk PCO. Saya belum balik lagi ke Sarawak sampai hari ni. Bila saya terjumpa produk ni, sebenarnya owner ni kawan saya. Owner ni kawan saya. Dia suruh saya cuba. Mula-mula ialah kita sebagai kawan, kita cubalah macam-macam orang hantar saya produk. Macam-macam produk yang saya beli. Bila saya cuba, saya makan 4 seceh sahaja. 4 seceh sahaja saya boleh angkat kaki. Sebelum ni memang saya jumpa Cikgu Mat Noor pun dengan keadaan kaki saya yang teruk, dengan tangan saya yang teruk. Bila saya cuba benda ni, 4 seceh tu saya dah boleh angkat kaki, dah boleh drive kereta. Saya dah boleh tekan minyak, saya dah boleh tekan brake. Cuma tangan saya yang masih belum kuat untuk pegang.